Hi, Assalamualaikum semua orang. Khabar Nazim here. I hope you are in a good mood today because it's a good day to have a good day. Tommy. ASMR. Setiap kali Kama pakai baju pink, baru Kama semangat nak buat video. Sebenarnya semalam baru Kama tengok korang punya komen, baru Kama baca komen-komen korang dekat video yang paling latest. And saya terus rasa semangat untuk buat video kali ni. So hari ni kembali lagi kita di segmen creepy, dan kali ni Kama ada 3 kisah seram. Kisah seram penjaga Iban. Korang bayangkan dia pengsan 2 hari. Tiba-tiba dia sedar rupanya ada puteri dan juga buaya putih yang sedang menjaga dia. Tanpa buang masa, jom kita baca doa dulu, mohon perlindungan dari Allah dari gangguan syaitan. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. So kisah ni datang dari salah seorang subscriber kita, Fair, yang berasal dari Kapit, Sarawak. Cerita ni tentang darah warisan, tentang sesuatu yang menjaga dan sesuatu yang mungkin lebih lama wujud daripada manusia sendiri. So Fair ni bukanlah jenis yang boleh nampak benda gaib, tapi dia jenis yang boleh merasa kehadiran entiti tu kan. Kadang-kadang tempat tu nampak macam biasa je bagi kita, tapi bila dia masuk, dia rasa lain, dia boleh rasa aura lain, rasa berat, rasa macam ada mata-mata yang memerhati. So dari kecil, Fair ni memang tak tahu apa-apa pasal hal mistik dalam keluarga dia ni. Setiap kali ada benda pelik jadi, keluarga dia ni cuma akan cakap, tak payah tahulah, tak penting pun. Tapi siapa sangka rahsia yang disembunyikan keluarga dia tu rupa-rupanya tentang diri dia sendiri, Fair. Waktu tu Fair tengah belajar dekat IPG, tahun kedua dah. Malam tu macam biasalah, dia tengah buat assignment sambil dia dengar-dengar lagu. Tapi tiba-tiba dada dia rasa ketat, susah nak bernafas. Tangan dia pun pucat. Dan masa dia pandang depan laptop tu kan, dia nampak ada seseorang, bayangan seseorang, seorang wanita berpakaian tradisional Iban, lengkap dengan ngepan. I'm not sure what is that, tapi mungkin ada gambar kat sini, korang boleh tengok. Berdiri tegak depan dia. Muka dia ayu tapi mata dia macam sembab, macam baru lepas menangis tau. Perempuan tu pandang tepat ke arah Fair, dan sebelum dia bisik dengan suara lembut, "Jangan risau, aku ada." Lepas tu semuanya gelap. Rupanya Fair jatuh pengsan, dan bila dia sedar, dia dah ada dekat hospital. Fair pengsan rupanya selama 2 hari guys. Sepanjang 2 hari tu kan, seluruh keluarga dia ni terganggu. Masa ambulans datang malam kejadian tu, 2 orang kawan Fair ni ikut sekali. Tapi bila ambulans tu tengah jalan, tiba-tiba enjin mati. Tengah-tengah malam, jalan sunyi kan, kawan Fair ada yang lemah semangat. Dia ternampak perempuan berpakaian tradisional. Mungkin sosok yang sama sebab dia pakai tradisional juga menurut kawan dia ni. Berdiri di luar tingkap ambulans, pandang tepat ke arah Fair yang tak sedarkan diri. Oh my god. Kawan dia menggigil, baca doa dalam hati, dan lepas beberapa minit, enjin ambulans tiba-tiba hidup semula. Tapi bila sampai hospital, doktor kata Fair tak ada apa-apa penyakit. Tak demam, tak sawan, tak trauma, tapi dia tak bangun-bangun juga daripada pengsan tu. 2 hari tu, selama 2 hari dia tak terjaga tu kan, Mama Fair ni memang jaga dia tak hentilah. Malam tu lebih kurang pukul 1 pagi, ayah dia keluar pergi beli makanan. Jadi tinggallah Mama dia seorang-seorang dalam ward khas. Mama letaklah kepala atas tangan Fair kan. Lepas tu dia terlelap sekejap. Dan masa tu lah mak dia terdengar satu suara halus. "Sian cucu nenek, jangan risau, nenek ada dengan cucu." Suara tu suara nenek Fair sendiri. Tapi dah lama arwah babe, dah lama meninggal. So mak dia terjaga, mak dia terpandang sekeliling, tak ada orang. Tapi tiba-tiba pintu wad terbuka and then tertutup. Buka, tutup balik. Makin lama makin kuat bunyi pintu tu. Mak dia terus bangun, cuci muka dalam bilik air, dan masa mak dia tunduk tu, suara tu datang lagi betul-betul dekat telinga. "Indaimi, takut dengan nenek ke?"
Ya, aku tak tahu lah Indaimit tu apa. Mungkin bahasa Iban. Tapi suara tu lembut tapi agak dingin. Macam tu. So mak dia terus lari keluar dari tandas, duduk dekat tepi fair sambil baca doa. Dia terus call bapak dia, suami dia kan, balik cepat. Esoknya ustaz yang rawat fair malam tu datang semula. Dia kata ada sesuatu yang pelik masa dia pegang kepala fair dulu. Ada macam tenaga besar dalam diri fair. Bila ustaz scan balik, barulah keluarga Fair tahu dalam tubuh Fair ni ada 3 penjaga. Banyak. Seorang nenek moyang, seorang puteri berpakaian ngepan dan seekor buaya putih yang sangat kuat tapi belum pernah menunjukkan diri dia. Ustaz kata sebab tu lah Fair ni tak pernah kena ganggu teruk sebelum ni. Bila family dia kena kacau kan, dia seorang je macam okey lah macam tu. Sebab ada yang melindungi dia. Tapi selepas dia sedar daripada koma, Fair mulalah nampak benda-benda yang sebelum ni dia tak pernah nampak. Bayangan, bisikan, kelibat. Tapi benda tu tak pernah menyakiti dia lah. Seolah macam memerhati tau. Sejak hari tu Fair mula perasan satu perkara. Kadang-kadang dia jadi sangat tenang, macam rasa macam matang, macam arwah, persis arwah nenek dia. Kadang-kadang lembut, jadi ayu, macam puteri yang dia pernah nampak dulu. Tapi ada masa dia jadi berani yang luar biasa, seperti buaya putih yang menjaga dia. Dan bila dia dengar lagu Ulik Mayang, dia rasa tenang. Macam kadang-kadang dia menari sendirian. Katanya mungkin sebab jiwa dia memang terikat dengan dunia seni dan warisan nenek moyang. So sampailah ke hari ni, Fair kata dia masih rasa diperhatikan setiap malam, tapi bukan dengan rasa takut lah, lebih kepada rasa dilindungi. Dan akhirnya dia faham kenapa keluarga dia dulu selalu cakap tak payah tahu. Sebab sesetengah rahsia bukan untuk diungkap, tapi untuk dijaga. Dan mungkin darah yang ada dalam diri kita membawa lebih banyak cerita daripada yang kita sangka. Itulah apa yang dikata. So itu kisah dari Fair, subscriber kita dari Kapit Sarawak. Sarawak. Cerita ni betul-betul lain daripada yang lain lah, sebab dia tunjukkan satu sisi budaya yang kita jarang dengar. So kita sambung dengan kisah yang dikongsikan oleh subscriber kedua, iaitu May. Dia nak dikenali sebagai May, dan cerita ni berlaku masa di sekolah rendah, masa tu darjah 6, semasa disertai satu camp amali solat di Hulu Langat. Tapi siapa sangka camp yang sepatutnya tempat belajar berubah jadi malam yang semua orang kat situ takkan lupa. Let's go. May ni seorang yang introvert. Dia tak ramai kawan. Tapi bila cikgu tawarkan camp ni, aku susah nak sebut camp sekolah, camp. Okay. Tapi bila cikgu tawarkan camp ni, dia fikir apa salahnya kalau dia try keluar daripada comfort zone kan. So diorang pun bertolak jam 2 petang dan sampai dekat kawasan camp sekitar 7 malam. Lama tu. Tempat tu dikelilingi hutan tebal, ada sungai, ada air terjun kecil yang mengalir betul-betul dekat belakang kawasan penginapan diorang. Wah, best tu. So dekat hujung kawasan camp tu ada satu surau lama tau. Penuh habuk, memang jarang digunakan dan terletak paling hampir dengan hutan. Bila malam, surau tu nampak macam hitam pekat lah, memang gelap gila. Macam kalau kau perhatikan dalam tu, memang kau nampak rasa macam ada benda yang memerhati dari dalam. Hari kedua lepas Zohor, suasana masih tenang. Masa ni kawan May, Chel nama dia, minta izin dengan facilitator kat situ nak mandi dekat kawasan air terjun tu. Facilitator perempuan tu mula-mula tak benarkan lah, sebab kawasan tu dikatakan agak keras kan. Tapi sebab budak-budak ni pujuk dan janji nak balik sebelum maghrib, akhirnya mereka dibenarkan dengan syarat kena balik sebelum jam 7. May pun pergilah dengan 3 orang kawan dia, Chel, Fina dan juga Ayu. Tapi ada satu perkara pelik. Ayu sebenarnya tengah period time tu.
So May sempat tegur, Ayu, kau tak payahlah join, kau tengah datang bulan kan. Tapi Ayu diam, dia pandang May dengan muka kosong. Lepas tu dia masuk air juga. Sungai tu jernih, udara sejuk, bunyi air terjun pun memang kuat bergema time tu. Mula-mula semua okey, tapi lepas beberapa minit, May perasan Ayu tiba-tiba menjauh tau, mandi sendirian dekat hujung sekitar kawasan batu besar. Dia mandi sorang-sorang kat situ. Bila diorang panggil kan, Ayu memang langsung tak menyahut. Dia berpaling ke arah lain, adalah macam dia macam marah bila orang tegur dia macam tu. May dah start rasa tak sedar hati sebenarnya. Tapi diorang biar je lah kan. Mungkin Ayu nak sorang-sorang ke, orang kata period hormon tu kan. Tapi masa tengah mandi, May ternampak ada seorang facilitator perempuan berdiri dekat atas batu besar. Tu bukan Ayu, tapi memang kakak Fesi yang lain lah. Kak Fesi tu berdiri tegak, tapi kepala dia macam bergoyang ke kiri ke kanan, perlahan dan berulang. Gerakan dia pelik, tak macam manusia biasa. Dan bila May pandang lama-lama, Kak Fesi tu bersuara, kenapa Ayu mandi seorang? Takut nanti dia hilang je. Ayat tu memang buat darah May seriau lah time tu kan. Tak lama lepas tu diorang semua pun naik. Tapi masa baru naik dari sungai, May sempat nampak Ayu baru nak naik juga dari bawah. May tak fikir apalah sampai je dia masuk bilik dan ternampak Ayu dah siap berpakaian bersih dalam dom. May tanya, sejak bila kau naik? Ayu jawab dengan selampanya, lama dah aku naik, kau je yang tak perasan. May dah blur lah time tu kan. Baru 2 minit lepas dia nampak Ayu dekat tepi air terjun. Dan mustahil dia boleh sampai ke bilik dulu, tukar baju dan buat macam tak ada apa-apa. Malam tu memang May langsung tak tidur lena. Dia tak bagi tahu sesiapa. Tepat pukul 12 malam, tiba-tiba terdengar satu suara tangisan. Perlahan je. Mula-mula May ingatkan mimpi, tapi bila dia buka mata dia nampak Ayu tengah menangis seorang-seorang. So May pun kejut lah, lagi 2 orang kawan dia. Orang cuba tenangkan Ayu, tapi tiba-tiba Ayu yang menangis tu berubah ke tawa. Gelak dia lain tau, panjang gelak dia, garau dan diselangi tangisan. Kadang-kadang dia menangis kuat, kadang-kadang dia senyum sambil dia pandang siling. Fina terus bisik, aku rasa tu bukan Ayu. Diorang bertiga terus lari ke bilik facilitator. Bila diorang kembali dengan Kak Fesi, Ayu tengah cangkung atas katil dengan senyuman panjang dia. Mata dia terbeliak dan dia goyangkan kepala perlahan-lahan, sama macam Fesi yang May nampak dekat batu air terjun tadi. Goyang kiri kanan tu kan. Kak Fesi terus arahkan salah seorang pelajar azan dekat setiap bucu bilik, tapi tak ada siapa pun berani azan dekat bucu terakhir. Oh sudah, sebab bucu tu betul-betul dekat sebelah Ayu. Suasana tegang time tu. Akhirnya facilitator lelaki datang, dia azan dekat bucu terakhir tu sambil dia baca ayat perlindungan, dan Ayu menjerit sekuat hati dan pengsan serta-merta. Masa tu Kak Fesi cek sesuatu, dia tanya May, Ayu tengah datang bulan ke? Lepas tu May angguk. Kak Fesi terus suruh diorang bertiga ni periksa tong sampah dekat hujung bilik. Dan dalam tong tu memang ada pad, tapi pad yang ada darah, tak dibungkus dan dibiarkan begitu saja. So Fesi suruh balut betul-betul sebab katanya darah tu boleh tarik benda yang tidak diundang. So masa May dengan Chel ni angkat tong tu keluar, diorang sempat terbau hanyir kuat dan udara jadi sejuk mencucuk tulang. Tak lama lepas buang, Ayu kembali pengsan sekali lagi. Esok paginya bila ditanya, Ayu kata malam tu sebenarnya dia nampak sesuatu. Dia nampak ada sosok wanita terbang, tapi kepalanya terpisah dengan organ yang tergantung. Weh, itu bukankah penanggal? Dan kepala tersebut menatap dia sambil menghisap darah dari tong sampah tu. Dan Ayu kata perempuan tu sempat senyum kat dia sebelum dia pengsan dan tak sedarkan diri. Selepas kejadian tu memang semua peserta perempuan dilarang keluar bilik selepas maghrib. Kak Fesi dengan Abang Fesi pun jaga kawasan camp tu sampai subuh. Dan sejak malam tu tak ada lagi yang berani mandi di air terjun tu, terutama sekali waktu petang. Dan surau lama yang penuh habuk tu
terus dikunci rapat oleh pihak pengurusan kamp dan kata penduduk tempatan dulu kawasan tu memang jadi tempat mandi dan persembunyian makhluk penanggal. Betul ada penanggal kat kamp. Bapak seram. Dia macam unexpected. Hantu yang unexpected muncul. Kau faham tak? So May kata sampai sekarang dia masih ingat wajah Ayu yang cangkung dekat atas katil malam tu. Kadang-kadang bila dia teringat suara tangisan tu, memang bulu roma dia naik. Dan dari kejadian tu dia belajar satu perkara, yang kebersihan dan adab di tempat orang bukan sekadar sopan santun, tapi perlindungan juga. Sebab kadang benda yang kita buang bukan kita je yang nampak, tapi mereka pun nampak. Itu jadi kisah daripada May, subscriber kita yang pernah alami gangguan semasa berkhemah di Hulu Langat. Okay, cerita tak sampai situ lagi guys. Ada satu lagi kisah daripada Izan, bukan nama sebenar. Dan kejadian ni terjadi masa di tingkatan 3. Masa tu dia aktif dalam pasukan kadet remaja sekolah. Dan kisah ni berlaku lebih kurang tahun 2014. Lama dah 2014 di tingkatan 3. Maksudnya dia tua setahun daripada Kamak. So sekarang ni dia umur 26 tahun. Masa sekolah dia buat latihan kawat gabungan antara 3 sekolah dekat daerah Hulu Selangor. Nampak biasa je kan? Tapi apa yang jadi masa hari terakhir latihan tu sampai sekarang dia masih teringat setiap bunyi dan bau masa tu. Menarik. So ini adalah kisah ketiga dan terakhir untuk hari ni. Let's go. Latihan hari tu start dari pukul 3 petang. Cuaca mula mendung je, tapi cikgu tetap suruh habiskan kawat sebab nak tengok siapa yang layak wakil sekolah masa hari kemerdekaan nanti. Pukul 6 lebih dah time tu, hujan turun renyai. Diorang semua basah tapi masih semangat lagi. Sampai cikgu cakap, okey semua cukup untuk hari ni, balik ikut kumpulan masing-masing, jangan main-main sebab dah nak maghrib. Masa tu ada 2 jalan nak balik ke asrama. Satu jalan besar ikut pagar depan, dia macam panjang sikit. Satu lagi jalan pintas tepi padang, tapi kena lalu belakang sekolah yang ada kawasan kubur lama. Kawan dia Kimi ni ajak ikut jalan pintas sebab dia kata cepat sikit, perut dah lapar gila ni. So diorang pun setuju. Ada 8 orang semua sekali dalam kumpulan tu pada ketika itu. Jalan tu mula-mula okey kan, siap ada bunyi jengkerik, angin, tapi makin lama makin sunyi. Ada 2 batang lampu jalan yang sepatutnya menyala, tapi satu dah padam. Jadi cuma sama-sama je lah cahaya kuning dari jauh kan. Kimi ni sempat pula bergurau. Dia kata, weh, ni kubur lama kan? Aku dengar dulu masa aku dah jenam, ada orang nampak barisan askar berkawat kat sini malam-malam Jumaat. Tapi diorang semua gelak kan, diorang semua gelak. Kau ni. Tapi tiba-tiba ada satu bau wangi naik. Bukan wangi bunga biasa, tapi bau macam bunga campur kapur barus macam tu. So Izan dengan kawan dia seorang lagi pandang sesama sebab rasa tak sedar hati lah kan. Tapi diorang diam je. Untuk hilangkan takut, diorang pun nyanyilah lagu kawat biasa kan. Kami anak Malaysia, teguh berdiri, gagah berani. Aku tahu lah, tapi sekejap. Lagu kawat yang aku ingat, lautan luas, banjaran gunung, rezeki nan melimpah. Tak ingat dalam lagu kawat macam mana. Tapi masa tengah nyanyi tu, dia terperasan sesuatu. Bila dia toleh ke belakang, barisan diorang bukan 8 orang lagi, tapi dah jadi macam 12 orang. So Izan tanya, weh, siapa yang baru join? Ada budak lain ke? Tapi semua senyap. Dan bila Izan pandang betul-betul, orang dekat hujung barisan belakang tu jalan tak sama rentak. Langkah dia berat tak sekata, dan bunyi kasut dia tak macam tapak getah. Bunyi dia macam cakret. Dia tulis kat situ macam tu lah. So dia cubalah nak kira balik satu-satu kan. Tapi masa tu dah rasa seram sejuk untuk kira balik. Dah dia rasa ketat, bulu roma pun dah naik. Tiba-tiba seorang kawan dia perempuan, Nana nama dia, terjatuh. Nana terus meraung sambil dia tutup muka dia. Belakang tu. Dia cakap macam tu kan. Lepas tu diorang semua terus pusing belakang tengok. Tapi diorang tak nampak apa yang Nana nampak kecuali Kimi. Kimi nampak belakang tu semua pakai uniform diorang sama. Tapi muka diorang reput. Kimi terus pegang tangan si Izan,
Dan menurut Izan, dia pula nampak ada barisan lain, satu lagi barisan tengah berkawat tapi senyap. Tak ada bunyi langsung, cuma langkah diorang tu perlahan dan serentak. Uniform diorang sama, hijau gelap tapi pudar macam dah berpuluh tahun tak dibasuh. Dan yang paling depan sekali ada seorang ni tinggi, dia bawa bendera koyak. Astaghfirullahalazim. Nakal budak ni. Tapi mata dia hitam kosong. So dia berkelip sekali lagi nak pastikan betul apa dia nampak tu. And semua yang nampak tu hilang, guys. Tinggal tanah, becak daun kering dan bau wangi yang semakin kuat. So diorang berlapan orang ni terus lari litang pukang sampai ke dewan. Dan guru bertugas datang sebab terdengar yang ada suara budak menjerit perempuan tu kan. So sebaiklah ada cikgu time tu. Cikgu pun baca ayat suci dan suruh diorang duduk. Bila cikgu tanya, jalan mana yang kamu lalu? So Izan pun terpaksalah jujur. Dia jawab, jalan belakang kat tepi kubu lama tu cikgu. Cikgu terus pandang muka diorang ni satu-satu. Lepas tu dia cakap, dulu kawasan tu tempat latihan askar-askar masa perang. Ramai mati masa latihan paksa. Setiap malam Jumaat tu diorang masih berkawat tau. Kononnya senarai nama askar tu tak cukup, ada yang hilang masa perang dan mereka masih mencari siapa yang tertinggal. Time tu macam rasa cikgu ada nak kenakan diorang jugalah, siapa suruh lalu kat situ malam-malam kan. Tapi Izan tersedar sebenarnya malam tu memang malam Jumaat. Lepas kejadian tu memang cikgu larang sekeras-kerasnya untuk pelajar sekolah lalu ikut jalan besar. Apatah lagi waktu petang. Nana, budak perempuan tu memang tak datang sekolah seminggu sebab demam panas. So Izan kata pengalaman yang dia belajar satu benda daripada kisah dia ni, kadang-kadang tempat yang kita rasa cepat dan senang nak lalu tu belum tentu laluan untuk manusia. Kalau hari dah gelap, janganlah lawan waktu, jangan cabar sunyi sebab bukan semua yang berkawat tu adalah orang. Siap lah ayat dia. Wish. So, itulah dia kisah daripada 3 orang subscriber kita hari ni. Thank you guys sebab sudi kongsi pengalaman seram korang dengan peminat creepy sekalian. So, kalau korang ada juga nak share pengalaman seram korang, boleh share dekat email kamarinawork29@gmail.com. So, kamu rasa itu sahajalah video hari ni. Thank you dah tengok video ni sampai habis. For those who are new to my channel, don't forget to hit the subscribe button below and turn on the notification bell so that you will not miss any video that I post. See you in my next video. Bye bye.